Assalamualaikum dek. Salam bang. Dek berniaga apa ni? Ada jual kepok ekor bang. Opok lekor. Macam mana harga ni dek? Harga dia macam ni bang. Ada original, cheese. Macam ni. Saya nak yang mix ni bak makan seorang ya. Okay, boleh goreng baru dek? Boleh bang. Saya goreng untuk abang. Oh ni ah. Fresh panas-panas Wah, ini resipi mana dia? Resipi Johor bang. Johor ah. Baik. Dek nak tanya kedai kat mana ni dek? Dia kita dalam Memo Batu Gajah bang. Oh, depan dengan car wash-nya. Habis buka siap hari? Buka siap hari bang. Start pada jam pukul 11 sampai pukul 6 petang bang. 11 pagi 6 petang. Oh, ni sampai goreng sampai garing ya? Goreng sampai garing bang. Oh, dah siap kejap je. Siap ni bang. Bagi dia garing-garing sikit. Okey, lepas tu tak sos. Tak sos. Oh, dia punya warna nampak garing ya. Garing warna ni. So dalam set dia ada 7 batang Ada 7 batang bang. Ini ikan dia kuat rasa ni. Kuat bang. Kuat ikan Kuat ikan. Sedap datang lagi lah. Baik, kalau sedap memang aku datang. Ekor ni syarat dia satu je, jangan gatal, lepas tu kuat rasa ikan, insya-Allah lah. Ini sos apa dek? Sos original bang. Original buat sini ya? Buat sendiri bang. Lepas tu letak cheese bang. Cheese. Oh dah siap Sini bang. Wah, dah siap Panas-panas dek. Kopok ekor ni saya makan dulu dek. Okay, terima kasih.